Ada satu pepatah bahasa Inggeris yang berbunyi, do not put all eggs in one basket. Because if the basket falls, you will lose all the eggs and left you with none. Bila kita lihat dalam konteks macam ni, sebenarnya mengajar kita supaya jangan letakkan semua simpanan kita dalam satu tempat sahaja. Jika berlaku apa-apa musibah, na'udzubillah, kita tak minta, tapi kita kena bersedia, kita akan hilang kesemuanya. Orang yang bijak, dia akan simpan sebahagian sahaja daripada simpanan mereka dalam bentuk yang mudah cair untuk kegunaan kecemasan. Sebab tu, dalam keadaan terdesak, duit dalam simpanan kecemasan adalah pilihan yang paling cepat dan mudah untuk kita dapatkan. Dan orang yang bijak juga, dia akan simpan sebahagian daripada simpanan mereka di dalam bentuk emas. Ini adalah kerana emas adalah pelindung kekayaan yang terbaik. Kerana apa? Kerana emas garis inflasi. Dan emas adalah aset yang paling mudah untuk dicairkan berbanding hartanah ataupun rumah yang ingin dijual. Emas dalam tangan juga adalah antara simpanan yang terjamin kekayaannya berbanding dengan duit simpanan kita dekat dalam bank, ASB ataupun di tabung haji. Kerana apa? Sebab apa yang disimpan di dalam sistem keuangan 100% bukan di bawah kawalan ataupun simpanan kita kalau kita disekat pengeluaran oleh kerajaan. Contohnya jikalah terjatuh muflis ataupun terpenjara. Jadi, berapa banyak emas yang perlu kita simpan dekat dalam simpanan emas? Saranan pakar keuangan, anda boleh simpan sekitar 10 hingga 30% daripada jumlah kekayaan anda dalam bentuk emas. Untuk memulakan simpanan emas anda bersama dengan Pak Bingkut, anda boleh rujuk pin video di profil saya 5 langkah mudah daftar akaun emas secara percuma. InsyaAllah saya boleh bantu anda sebaiknya.